So guys, selamat datang. Ini saya sekarang ni dekat sekolah. Nak buat vlog. Sebab hari ni kita tak dapat. Terakam bagi dia famous sikit. Okey. Mantap. Semat. Duta era. Duta oi. Ya ke? Tak ada betul. Ini Makcik. Rafiq. Dengan muka handsome-nya, masya-Allah. InsyaAllah. Dapat boleh? Boleh. Sekarang ni kita tengah bersiap sebab jadi nak buat khatam Al-Quran. Oh, yang sana tu buat apa? Bagi salam sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, ni nak masuk kita ni. Bagi salam. Kau siap bawa benda ni? Kenapa lagi yang kau pengawasan? Wah, handsome-nya. Bagi salam. Bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Cik. Okey. Tak apa. Okey geng, sensor. Okey. Udah aku tak Kita nak kena betulkan sampai member kita sekarang. Sampai aku. Oh, gini. Bukan atas. Banganlah dia tak pandai gila. Alah. Handsome ni. Tak habis lagi dengan kesampaian dia. Tahulah handsome. Ini penyanyi doh. Bagi salam sikit. Dia punya muka tu muka Brunei. Bersambung sekejap lagi. Tak habis dengan sampaian dia. Memang aku semua tengah tak bersiap lagi. Cik, dah lah baju mahal. Baju apa? Kau tengok Cik. Ini adalah Birul. Sekarang kita tengah tunggu khatam Al-Quran. Okey. Tak boleh zoom pula. Weh, nyanyi sikit. Mantap siap. Beri kata-kata. Saya Noris. Bagi kata-kata sikit. Bagi kata-kata sikit. Oi, Zik. Weh, kau ajar ni. Saya sayang Nasar. Weh. Tak ini je. Bagi kata-kata. Tetaplah datang sekolah walaupun tak sihat. Okey, mantap. Zarif. Say hi tu kamera. Hi. Okay. Say hi tu kamera. Hi juga. Okay. Abang handsome je. Let's go. Say hi tu kamera. Say hi kat kamera. Hi. Okay. Dia ada sijil baik. Kata-kata sikit untuk tazkirah. Kata Alhamdulillah, syukur kerana kita diberikan keyakinan untuk memberi tazkirah kepada orang dan harap tazkirah yang kita sampaikan tu berguna lah. Masya-Allah. Dapat memberi manfaat kepada pendengar-pendengar. Okey, mantap. Dan kamu pula bagi Okey, macam mana nak main kompang? Ketuk je. Ketuk je lah. Ketuk je. Gepang. Lepas tu nampak orang sekejap sikit okey. Oh, okey. Lepas tu macam mana boleh Gelap gila. pentazkirah gelap Kan aku memang gelap. Baru habis performance, let's go masuk surau, nak baring, nak tidur. Ni budak ni rakan-rakan pula. Okey, kita dah habis performance untuk khatam Al-Quran. Sekarang kita perlu tidur. Baik. Okey. Weh Raja. Nyanyi sikit. Weh. Tak jadi dia. Bising. Dua hari dia hari raya. Member dapat 10. Member dapat 10. Kita dapat 20. Yeay. Hyper sangat ni. Okey. Kita tengah apa ni? Montaj je. Ni nak buat jadikan sebagai apa?
Gimbal. Oh, dia nak buat dia macam gimbal siap. Weh, bapak style siap. Terus buat. Tak pegang dia. Weh, gila lah. Aku dah agak gila. Akhiran video kita hari ni, kita kena cakap, kau nak cakap apa untuk raya kali ni? Cakap selamat hari raya kepada siapa yang ni, apa kepada hati-hati kepada yang ni mandu. Benda kau cakap dia. Oh yeah. Boleh. Masa kau tak cakap apa? Cakap apa? Selamat raya. Untuk pengakhiran video. So kau nak cakap apa? Untuk dah raya ni. Puasa. Lepas raya tak ada puasa. Lepas raya. Ping. Lepas raya jangan makan dah banyak sangat sakit perut nanti berak cewek. Okay, itu untuk Finders Day. Sorry tau kalau aku banyak sangat benda macam tak ada story sangat untuk dekat dalam buat. Saya maafkan dia. Dekat dalam story ni tak banyak sangat cerita. So macam tu lah. So jangan lupa like, comment and subscribe. Please aku perlukan korang punya subscribe. Kau nak kena apa hai untuk last kali.